Hilang motivasi, hilang keyakinan diri. Kau nampak sungguh down, tengok kawan strike walhal kau di tepi. Kau dah hilang fokus kerja, ingat hujung minggu nak lancar. Kumpau itu pasti, kalau kau tak reti. Kumpau itu pasti, kalau kau ikut hati. Mana? Tujuh, ya satu. 7. Ya. Bismillah. Tiga. Turut Dia pakai kan. Ui, ketat eh. Hey. Yeah. Perut sakit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Okey. Hari ni pagi ni kita nak keluar ke laut. 4 kru. Nak hantar unjang lagi. Ni unjang lagi. Tapi unjang ni dah kering. Tapi dah ada kering tak boleh hantar. Sebab kepanasan dia panas. Sekarang musim panas. Dalam kering. Dah kering tak boleh hantar lah. Boleh. Ada. Ini dia. Muka-muka. Dah, okey kita jalan terus sahabat. Okey perut ah. Perut. Hari ni bahas sakit perut ah. Hari ni kita lewat sikit sebab air pasang dalam pukul 7.30 pagi. Lewat sikit matahari dah tinggi lah. Nampak? Okay guys, kita buang unjang dulu. Buang unjang. Teknik-teknik cara membuang unjang. Kat dulu dia punya apa? Pelepah kelapa. Tengok ukuran dia. Berapa kaki. Selang lebih kurang dalam berapa depa. 2 depa. Satu pelepah kelapa tu selang. Sedepa. Berapa? 2 depa. 3. Tiga barang padu. Kasih anak-anak ikan main. Dah ni taman-taman syurga dunia. Bagi dia membiak lagi. Ikan memang suka main dalam celah kelapa ni. Daun kelapa. Pemberat dia adalah batu simen yang isi dalam beldi. Ini untuk daun je, pakai pemberat baldi. Untuk tambah-tambah ni bukan unjang utama dia pakai batu pemberat apa ni, tong yang tong drum. Tu yang apa, unjang utama, mana yang unjang ibu. Ini unjang anak ni batu kecil je. Batu kecil. Unjang anak ni kita tak berlabuh kat dia. Kita tak ikat kat dia tak ada pelampau. Mana ni unjang tenggelam.
Sebab kita tak boleh ikat kat dia sebab dia batu kecil. Kat batu kecil ni kalau kita ikat dia hanyut. Dah. Okey. Okey, kita dah tetapkan lokasi. Boleh kita buang batu. Pemberat dia, pemberat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap Pak Bu. Tu dia. Inilah unjang anak, unjang anak. Bukan unjam ibu nampak dia. Kalau unjam ibu dia ada pelampung tergantung untuk buat boleh ikat pada dia. Ni unjang anak nama dia. Unjang anak. Unjang anak ni untuk pemanggil ikan bagi ikan membiak. Tu je. Okey, kita lain terus untuk memancing pula. Hari ni kita aktiviti memancing. Mudah-mudahan ada rezeki hari ni ya. Agak tak gumpal. Kalau gumpal menangis kita hari ni. Ada sebab ada angler baru. Angler baru dia pakai ray mesin baru buat angler baru, beli mesin baru Hai, tahu lah kalau hanya ni mampu lah kita. Okey, kita dah sampai dekat unjam ni unjam utama, unjam ibu nampak. Unjam ibu dia ada pelampung. Bila ada pelampung ni kita boleh ni kita boleh berlabuh kat pada pelampung tu. Yang tadi kita Pelampung ke bergantung? boleh bergantung lah. Kadang-kadang ada orang tak faham. Yang macam tadi tu, unjang tadi tu kita tak boleh bergantung pada dia. Kalau kita bergantung dia hanyut. Sebab dia batu dia pemberat dia ringan. Kalau pemberat besar macam tuan drum tu, kita boleh bergayut. Boleh ikatlah paper pada dia. Ni kita boleh bergayut. Ini unjang kita belaka ni kita buat. Kita buat tahun ni banyak dalam 6 unjam. 6. Ni nampak ada pelampung kita boleh ikat. Macam tadi kita tak boleh ikat. Tak ada pelampung yang tadi tu. Ada pelampung timba je. Pelampung untuk tegakkan unjam tu je. Yang tadi tu untuk buat taman ikan je. Ni taman ikan juga tapi dia ni boleh gayut nampak. Kalau kita tali kita sangkut depan luar tu je. Dia boleh bergantung. Okey. Aktiviti memancing seterusnya. Nampak tu daun kelapa. Nampak. Tu. Daun kelapa. Tu orang duri. Nampak sampai ke dasar nampak. Macam ni. Tudung puyuk je. Tudung puyuk. Mana? Okey, apa lagi kita? Operasi lah. Operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu mesin kita. Shimano Seradik. Seradik Benford. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Habis dah. Balik kejar lah kita, habis dah. Hello, tadi ada orang nak kena tendang kaya. Cepat. 1, 2. Habis dah. Dah lah orang dua-dua ni dah. Apa ni? Dua-dua putus. Mula Sabri putus. Atau aku pula putus. Mana pelayar? Ni kat abah. Nu depan tak ada. Hijau. Aduh. Mana karen sedap Karen dia gila babi karen dia. Sedap. Tarik tau. Serup. Senyap. Aku gulung sekali lagi, aku unjuk sekali lagi. Serup. Sambung. Dia kalau kena kat atas putus. Jadi dia tak kena, dia kena mulik kat mata. Bahal lagi orang baru bahaji tinggi tak apa jauh Okey. Mana Kak jangka Jom dia lompat. angkat. Aduh. Tak
Nak dapat dah lah payah. Dia buat main pula. Dah ada lah dah. Aduh, peju. Kita dah sampai kat spot yang kedua. Tengok orang lepas strike boleh makan nasi dah. Hati senang Hati senang. Kita tak ada selera ni. Pau tan kumpau. Dia hati dah senang tu ajak balik awal bahasa. Dia dah dapat. Lepas tu dia suruh kita jangan balik. Memang tak guna dia nak tutup game awal. Main kelat ni. Dia nak main lipat. Game tak habis ni. Jig kita tak buka game bawah. Jig tak buka lagi. Ikan ni parok gini tak ada berikan. Habis semua lubuk dia. Air terlalu jernih. Ada ikan ini lah. Gila ni. Agak betul Apollo tak ada. Agak ada agak. Agak mati. Tak baik suruh. Air basah agak mati. Malu. Jika ada pula petang. Ada agak. Agak mati je ni. Air mana? Apollo boleh tak ada ikan. Kalau Apollo ada tahan juga. Boleh kau main-main Apollo. Bang, tak tahu masa dah habis. Kumpah tak kisah masalah cukai ni. Cukai ni mampu. Biji 2 biji. Makan modal. Biji mahal lepas tu dia murah dia tak nak duit. Tak nak bah. Asal pakai je mahal kawan ni. Mahal ni. Mahal ni sedap potong. Buat lain ah. Tunda. Kena pencet lah main jeep. Apa dia ulang balik? Ulang balik. Aku dengar balik kata-kata. Awak tak apa jeep RM1 lebih. Awak pakai jeep RM1 lebih tak apa lah. Mana? Jadi liar. Kelap. Kan nak minum gayuk ni. Dia selong angkat bubur. Tak ada. Dia liar. 2 ekor. Lampung apa? Ini dah. Lepas belakang ni. Payah. Aku pernah main belum lampung je. Aduh. Nak tambah. Masak air. Masak air. Oh, ikan. Ada. Ada. Seko. Oh,
auto. Slow. Boleh lah. Main polo geng. Kita main polo. Jig tak ada. Barang tak ada. Uish, sangkut teguh. Kena bumbu. Baru balik. Makan modal. Memang malang nasi aku. Baru letak. Bumbu belakang. Bumbu. Ada. Patoh juga. Ambil jin. Kah. Apollo. Baru nak merasa. Apa nasi aku hari ni? Tak polo-polo habis, tak jik-jik habis. Adalah konten ni. Masuk. Benci aku. Batu berat nak mati. Wahai batu belah, batu bertakuk, ambillah atas ni. Kampik. Gulung depan tu. Itulah masalah. Dia sama sibuk. Balik geng, balik. Jangan kurang ini, kurang. Sukai 2. Kita main polo dapat sikit lah. Siapa kupau tengah ni? Ini kupau. Balik geng. Boring dah mancing. Bosan. Berhenti lah mancing. Malah mancing. Sampai sudah. Sampai dia? Sampai sudah je. Apa pun tak boleh. Tumpau ke? Calong. Nak tampu ni? Cuba tunjuk video. Jumpa benda aneh. Uish, gila hijau. Ish. Hancur. Kesik ni. Nak tampu. Betul. Geli buat tu aku. Dia tak boleh tu, tak boleh sentuh badan dia. Sentuh pacok. Pacau. Gila geli aku tengok. Hijau. Dagu hijau. Oh.
Boleh makan. Lah. Telah. Jauh. Banyak buat tu. Hasil kita adalah 20 ekor ikan selau kuning. Ni. Pahala abang goreng-goreng. Terik kumpau. Terik kumpau. Ada lah di kita. Seorang je. Seko. Seorang je otai. Tenggiri boleh. Ha, Dah tengok. dapat seko. Tengok tenggiri dia. Ya, tenggiri lesen. Ha, tenggiri. Tinggi. Ha. Tak 2 ekor. Oh, air batu tu boleh bawa esok. Simpan. Muka lumpur. Lok sangat. Tenggiri dia. Jeng 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 jeng. Kalau tidak 2 ekor. Ada. Ada arah lah. Gitulah. Okay guys. Okay, kita siang ikan dulu. Buat lauk. Lauk kita hari ni ikan ni je. Tak ada ikan sedap hari ni. Tengok tu ikan tu betul-betul dia berbatu ni. Betul dia cakap. Tapi tak dapat. Rugi betul. Wah, betul gila. Buat goreng-goreng. Okey geng. Ini ikan kita tadi. Nak buat masak lauk asam pedas. Goreng separuh, asam pedas separuh. Tu je lah yang boleh buat.